Jangan gatai, jangan cari pasai. Hai baby, I rasa I suka kat you lah. Really? Baby, I ada sesuatu lah nak tunjuk dekat you. You nak tunjuk apa? Baby, wow. You gorgeous, baby. You look hot. Okay baby, giliran you pula, okay? Ish, aku dah bayar banyak dah ni. Kau bayar aku 12,000 atau aku viralkan video kau. Apa lagi kau nak minta ni? Bayar atau aku viralkan video kau. Aish, Viralkan video kau. aish. Aku rasa aku dah terperangkap dah ni. Saya nak buat report polis. Macam mana nak cakap lah? Sabar cik, cuba cik cerita apa yang sebenarnya berlaku. Macam mana saya nak cerita Puncanya, lelaki gatai yang mencari masalah sendiri dengan melayari laman web lucah. Perkenalan yang bermula melalui mesej dan komen menjadi semakin kerap. Apabila mangsa merasakan suspek sudi mendengar luahan hati, mangsa mula percaya dan bergantung secara emosi. Suspek mengambil kesempatan dengan pujukan dan rayuan manja. Lantas, mangsa mudah menurut arahan tanpa berfikir panjang. Dari situlah jenayah ini bermula. Seksyen 384 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman 10 tahun penjara, denda atau sebat. Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang membawa hukuman denda hingga RM50,000 dan penjara hingga 1 tahun. Jangan gatai, jangan cari pasai. Lindungi maruah, lindungi masa depan.